Sampai kat Isaac, ambil mami. Sampai dah. Tunggu mami. Pukul 6.4. Sepahaman saya, Kicu dia ada history masalah bawah pinggang. Lepas tu few days ni Cik perasan yang sebenarnya ada few things saya concern. So saya akan bagi the first interpretation untuk today untuk x-ray. And then hari Rabu nanti saya minta Dr. Harsha call untuk give you the second interpretation. Sebab dia pun tengok the first day lah. So saya nak tengok whether kita find a middle point yang memang tahu apa what's wrong with Kicu lah. Okay. Dia dekat bahagian right side dia. Tengok sekejap saya pun nak tengok. Dr. Harsha kan? Okay. Hari tu dia behave dengan doktor. Ya sayang. Bawah pinggang. Umur Kicu berapa tahun? Dah 11 dah. Oh, dah 11. Dia takut pula. Tak ada. Dr. Harsha tak ada ni. Doktor ni pun okey. Tapi dia punya internal nampak okay lah. Dia punya, I would say dekat jantung dia tak seberapa cantik lah. Okay. Sekejap ni, saya just nak check. Sebaik saya tengok dia left side dia yang sakit kat shoulder. Dia dekat situ yang selalunya yang akan tertingkut-tingkut. Oh, faham. Dekat situ. So kadang-kadang kata mami kena bangun, jangan selalu himpit baring. Kadang saya pegang perut, saya nak angkat dia, saya akan pegang perut dia je instead pegang tarik ke apa kan. Perut nanti sudah jalan. Dia aktif sangat doktor, aktif sangat. A few days ni? Dah berapa lama dia dah tak. Kalau tak dia akan main lari naik turun tangga, aktif sangat. Sorry. After balik daripada buat subcut, malam tu dia dah merengek dah. Dia macam timpang. Lepas tu dia dah okey. Lepas tu bulan depan buat subcut pun kena lagi. Tapi kali yang bulan ketiga kali ni memang worse. Persistent. Saya takut dia main lari ke dengan anak dia ke apa ke. Right side tu nampak macam okey. Okey. Tapi masa doktor X-ray tu nampak more pada right side. Tengok saya cuba tekan sini this part. Nampak tak? Dia macam dia jerking. Bawah ketiak dia macam sakit. Sini this part. Ya. Okay, sorry. Kicu pun doktor saja nak tunjuk mami. Okay, let's just go for the Okey. Sebab situ dia tak merengek, dia tak tak sangat. Maknanya mami sebelah kanan lah mami. Tu. Shoulder dia tak cantik. Macam kat bahagian ketiak yang dia sakit. Both side. Adakah sebab subcut tu doktor tak ada kena-mengena dengan cucuk kat punggung ataupun dekat dekat tengkuk. Kat sini tapi usually kalau subcut dia akan disperse lah, melainkan kena tengok lah whether ada tak dia macam break sterility. Yang tu saya punya risau. Break sterility tu takut introduction ke apa-apa lah. Okey. Ngada-ngada. First time dia pergi vet dia tak takut. Tapi memang saya rasa dekat axillary dia lah. Ketiak dia both side macam sakit sangat. Dia lari doktor. Doktor cek saya. Dia tak ada angkat kaki. Tapi dia just baring saja ke kat rumah. Taklah dia baring macam saya akan ni. Lepas tu semalam kemarin dia dah jalan dah. Dia tidur dekat bakul. Saya every time saya akan bawa dia turun. Tapi dia dah tak hyper macam dulu dah. Sakit macam memang dia sakit. Sebab situ. Susah sikit lah kita nak sedih. Kalau dulu sakit jujur. Alright. So let me just Duduk situ sayang. Kicu